Hey what's guys, welcome back to my channel Ida Official 2.0. I'm out and all time. Dan kali ini kita akan main game Craftman. Sebelum mulai, korang jangan lupa subscribe, rekomendasi dan di bawah follow aku punya FB termasuk arah visi dan update. Let's go, kita akan main gamenya. Let's go. Okay, kita dah masuk ke dalam gamenya. Let's go guys. Ini adalah rumah kita yang tercinta dan juga penuh memorinya. Sebelum tu kita apa? Aku sebenarnya itu main solo survival tanpa rekod. Masa tu aku sesat. Jadinya aku cuba untuk memakai kompas. Akhirnya jumpa kat rumah aku. Tak jauh saya. Dan kali ni kita akan explore ke world. Aduh. Saya pula nak buat dengan rumah ni guys. Tapi tak apa, kita akan buat benda ni dulu. Sebab kita dah kumpulkan stone di episod yang selanjutnya, di episod sebelumnya. Yang tu adalah di mana episod Craftman mode Sultan no? Dan kali ni kita akan melanjutkan lagi survival kita. Let's go. Kita come back solo survival ni. Sebab apa? Sebab satu, kita nak cari diamond apa semua tu kan. Geng aku pun hampir nak luput. Jadinya kita ambil dua. Kita dah pakai belum. Jadinya kita kena cari stone. So senang je nak cari stone. Batang nak semua. Kita nak buat apa nama dia ni, chest black leather, leather tu. Kita nak buat ini. Tapi sayangnya kita ada tu je dah. Kita ada benda tu je. Apa yang aku cakap ni pun tak tahu. Okay, kita akan kumpulkan coal untuk kali ni. Ada 24 coal. Kenapa aku setiap kali buat video mesti je 2 minggu je? Sebab apa? Sebab aku ni banyak busy guys. Banyak busy dari kampung semua lah. Tak macam game yang sebelumnya tu. Yang game Baby in Yellow. Baby in Yellow tu tak ada masalah. Orang pun kenapa sikit je lah dengar apa bisingnya kampung aku kan. Sekarang ni kita nak cari gua. Makanan kita dah ada. Nice. Makanan kita dah ada. Aku terpaksa jalan slow. Sebab apa tau? Sebab kita nak kumpul makanan dalam kita punya ni. Kita punya. Oh, apakah kita akan terjun? 1, 2, 3, terjun! Mantap cuy. Okay, kita akan cuba mencari di manakah dia. Sebab apa kita tak pernah dapat diamond dalam 3 hari ke depan ni. 3 hari ke depan ni. Sebab kita nak cari gua. Tu guanya. Ya Allah, jauhnya gua tu. Maksudnya kita tak payah terjun tadi. Saja nak buat orang gembira apa ke. Saja. Dan kita akan pergi ke atas sana guys. Okay.
Terlupa buat crafting table. Torch kita tak buat. Oh, betul lah. Oh, torch ada. Terima kasih. Spiderman. Tapi kita ada sword. Mak, ai sakit. Mati dah. Oh, banyak sangat Spiderman kat sini. Aduh, sakit. Kau serang aku kau. Banyak lagi ke ni? Siap banyak lagi. Aku tak bawa apa pun. Dah kena serangan dia. Tak kebodohnya Spiderman ni. Yang buntu lah. Aduh, buntu. Nice. Lama. Oh, besar tempat dia. Zombie, yes. Zombie kampung pisang. Otak. Torch kita habis. Ada lagi. Tak boleh terjun dengan tu je. Mati je. Dah malam ke bau ni? Yes. Dah papi. Wah, ada iron. Iron nice. Aku tak tahulah kenapa aku suka sangat dengan iron. Zombie takut nice. Banyaknya. Kita nak cari kayu. Serius lah kayu dekat sini. Kau cuba bayangkan, satu gua je dah perlukan berapa tot kan. Oh, creeper! Mak dah tu. Kambing ayam. Lava sini. Hero mati ke ni? Zombie. Okay, besok kali ni lambat sikit. Oh, ini ada satu torch lagi. Kita cabutin aja. Banyak ni torch kita pakai untuk kali ni.
Macam mana kita nak okay, I know. Aduh, gelap kan. Okay. Guys, tanda dekat bawah sini kita akan mining crop. Let's go. Mungkin kita akan pergi ke penutupan. Itu saja untuk video kali ini. Harap kalian tiba dengan aku di channel. Korang jangan lupa subscribe, komen, share atau tekan lonceng di bawah, follow aku di video tu. I Hafizi dan this is your Hafizi. Jumpa korang semua di next video. Bye bye. Assalamualaikum.